Tuan-tuan, puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita lanjutkan siri tadabbur surah Maryam, yang mana pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-32 sehingga ayat yang ke-34. Namun sebelum itu izinkan saya membuat sedikit ulang kaji apa yang telah kita pelajari daripada ayat yang ke-30, kerana ayat-ayat ini merupakan himpunan ayat tentang Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam yang telah berkata kepada kaum orang kampung ibunya bagi mempertahankan kemuliaan maruah ibunya yang telah pun disalah pandang oleh kaumnya kerana ibunya memperolehi seorang anak tanpa ada sebarang suami. Jadi Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam mengatakan perkara yang pertama, beliau itu adalah seorang hamba kepada Allah. Ini ayat yang ke-30. Kemudian Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengatakan beliau pada masa yang akan datang akan diberikan kitab, iaitu Injil, juga pada ayat yang ke-30. Dan perkara yang ketiga, beliau baginda alaihi salatu wassalam mengatakan Allah Ta'ala akan melantik beliau itu menjadi salah seorang Nabi, juga pada ayat nombor 30. Kemudian pada ayat yang berikutnya, perkara 4, Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam mengatakan beliau ini telah dijadikan oleh Allah seorang yang diberkati di mana jua baginda berada. Ini pada ayat nombor 31. Dalam ayat yang sama, perkara yang kelima, beliau mengatakan bahawa Allah telah memerintahkan untuk menunaikan solat selama mana hidup masih ada. Manakala perkara yang keenam, pada ayat yang ke-31, baginda alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat selama mana hidup masih ada. Jadi untuk melengkapkan perbincangan ayat 30 hingga 31, izinkan saya untuk menambah sedikit maklumat tentang perkara yang keempat, iaitu diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Antara keberkatan yang Allah bagi kepada Nabi Allah Isa ini, pada akhir zaman, ketika mana Nabi Isa itu diturunkan oleh Allah dari langit untuk membunuh Dajjal, kemudian apa yang berlaku? Dalam hadis yang sahih, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Dajjal itu berjaya dibunuh, kemudian Nabi Allah Isa hidup di muka bumi. Riwayat menyebutkan 40 tahun. Apa yang akan berlaku di bumi ketika itu? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yuqalu lil ardi, kemudian diperintahkan kepada bumi, ambitsni samarati, keluarkanlah buah-buahan, waruddi barakatak, kembalilah keberkatanmu. Sebab semasa kedatangan Dajjal, air hujan tidak turun walaupun setitis, tumbuh-tumbuhan tidak keluar walaupun satu. Tetapi apabila munculnya Nabi Allah Isa, maka bumi itu akan menjadi berkat kembali, maka akan keluarlah buah-buahan. Antara buah yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW adalah iaitu buah delima. Ada ramai manusia yang makan walaupun sebiji, tetapi cukup buah itu walaupun satu biji.
Nak kata buah itu diberkati oleh Allah dengan kehadiran Nabi Allah Isa, itu yang diceritakan oleh Nabi SAW. Begitu juga kulit buah itu juga boleh digunakan untuk berlindung daripada kepanasan matahari. Bukan sekadar buah, haiwan-haiwan ternakan yang mengeluarkan susu, dia akan menjadi semakin gemuk dan banyak susunya. Nabi menyebutkan wa yubaraku fi risli, diberkati juga susu pada hari tersebut. Nabi sebutkan ada 3 jenis susu daripada haiwan ternakan. Nabi kata hanya 1 perah sahaja susu seekor unta sudah cukup untuk diminum oleh manusia yang ramai. Begitu juga susu lembu, bukan banyak perah ya, 1 perahan saja susu lembu sudah memadai untuk 1 kabilah manusia ketika itu. Begitu juga sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 perahan susu kambing sudah memadai untuk sebahagian manusia. Ini nak menunjukkan tentang bukti bahawa ketika Nabi Allah Isa cakap, ketika dia didukung oleh mak dia, dia diberkati oleh Allah, maka terbukti di akhir zaman akan kita lalui peristiwa ini kalau Allah panjangkan umur. Hadis riwayat Muslim. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang ke-32. Inilah ayat perbincangan kita pada pagi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ayat 32 ini adalah ucapan yang berikutnya oleh Nabi Allah Isa alaihi salam kepada kaumnya. Ayat ini terjemahannya, dan Nabi Allah Isa kata ketika didukung oleh emaknya, diperintahkan aku oleh Allah untuk berbuat baik kepada ibuku. Kemudian, dan tidak menjadikan aku seorang yang jabbar, sombong, takbur, syaqiyya, lagi celaka. So dalam ayat ini ada 3 ciri tambahan apa yang diperkatakan oleh Nabi Allah Isa alaihi salam kepada kaum ibunya. Dalam ayat ini Allah menyebut tentang ibu bapa, kemudian dikaitkan dengan kecelakaan. Ayat ini ada 1 sifat baik yang Allah jadi kepada Nabi Allah Isa, dan ada 2 perkara buruk yang Allah lindung berlaku kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Kalau kita rujuk dalam surah An-Nisa ayat 36, muka surat 84, sifat sombong dan takbur ini memang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Justru itu Allah jadikan Nabi Isa salah seorang yang tidak mempunyai sifat sombong. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan, sebahagian ulama salaf berkata, tidak ada seorang pun yang kalau kita jumpa dia seorang yang derhaka kepada ibu bapa dia, pasti dia adalah seorang yang sombong lagi mendapat kecelakaan. Sebab itu disebut ibu bapa dengan sombong, dengan kecelakaan. Dalam tafsir Ibnu Katsir lagi menjelaskan, iaitu Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi takbur. Sombong dari sudut apa? Untuk beribadah dan taat kepadanya, dan enggan berbakti kepada ibuku hingga menyebabkan aku dapat kecelakaan kerana enggan berbakti kepada ibu. So ayat ni bagi isyarat kepada kita, siapa yang nak hidupnya selamat, tidak mendapat kecelakaan, dia ada kaitan dengan berbakti kepada kedua ibu bapa. Ayat 32 ni ada persamaan dengan ciri Nabi Allah Yahya
ahya. Kalau masih ingat lagi ayat nombor 14. Wa darran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiya. Ya. Alhamdulillah, berdasarkan ayat 32 surah Maryam ini, kita dapat lagi beberapa maklumat tambahan. Nabi Isa bercakap ketika bayi. Perkara yang ketujuh, apa dia? Berbakti kepada ibu bapa. Perkara yang ke-8, beliau dijauhkan oleh Allah daripada sifat sombong. Perkara yang ke-9, beliau tidak menjadi seorang yang derhaka kepada ibu bapa sehingga mendapat kecelakaan. Baik, kita lanjutkan ayat 33. Apa lagi yang Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam berkata kepada kaum ibunya? Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Okay, ayat 33 terjemahannya, dan kesejahteraan kepadaku. Nabi Allah Isa memberitahu Allah akan selamatkan aku, sejahtera kepada aku. 3 situasi. Situasi yang pertama, pada hari aku dilahirkan. Nabi Isa kata, waktu aku lahir, Allah bagi keselamatan kepada aku. Pada hari aku meninggal dunia, Allah bagi keselamatan kepada aku. Dan ketiga, pada hari aku dibangkitkan hidup di hari akhirat, Allah juga akan memberikan keamanan kepada aku. Jadi ayat ini ada beberapa maklumat yang kita akan pendetailkan. Okay, kita lihat dulu yang nombor 1. Apakah di antara contoh Nabi Allah Isa ini dia selamat? Kita tahu bahawa walaupun emak dia seorang diri bersandar di sebatang pohon kurma, tidak ada siapa-siapa, tapi selamat tak beliau dilahirkan? Sudah pastilah, itulah maklumat yang kita ketahui. Dan ada maklumat lain dalam ayat surah Ali Imran 36, ayat 36, kita muka surat nombor 54. Sewaktu nenek Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, iaitu emak Maryam, ketika mana emak Maryam nak melahirkan Maryam, maka emak Maryam itu, maknanya nenek kepada Nabi Allah Isa itu, telah minta kepada Allah supaya lindunglah Maryam dan zuriat dia daripada syaitanir rajim. Ini ayat dia. Maksudnya waktu emak Maryam nak melahirkan Maryam, dia minta kepada Allah, lindunglah anak aku perempuan ni dan juga keturunannya, wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Berkat doa neneknya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, dalam hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, tidak ada seorang pun daripada anak keturunan Adam yang kalau dia lahir, melainkan dia akan disentuh oleh syaitan ketika dia dilahirkan. Macam mana syaitan sentuh bayi itu? Apa yang hasil daripada sentuhan syaitan itu? Kata Nabi, fayastahillu sadikhan min massi syaitan. Lalu bayi itu akan berteriak, yakni menangis disebabkan sentuhan syaitan. Semua bayi macam tu. Ghaira Maryam wa baniha, kecuali Maryam dan anaknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maknanya Nabi Allah Isa itu, dia lahir pun Allah selamatkan dia daripada sentuhan syaitan. Baik. Ayat yang kita baru baca sebentar tadi juga, apabila Nabi Isa kata Allah selamatkan dia waktu dia nak meninggal dunia, walaupun kita tahu Nabi Allah Isa ini
belum lagi meninggal dunia, tetapi ada tak pihak yang kata mereka telah bunuh Nabi Allah Isa? Jawapan dia ya. Jadi ayat tadi ni telah menafikan bahawasanya Nabi Isa itu berjaya dibunuh. Kerana Nabi Isa cakap dalam keadaan dia bayi itu, dia cakap Allah selamatkan dia ketika dia nak meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, kita tengok dalam surah An-Nisa ayat 156 dan 157. Ini bukti bahawa orang Yahudi mengatakan bahawa inna qatalna al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka mengatakan apa? Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam yang merupakan pesuruh Allah. Jadi ayat tadi telah menafikan, dan ada beberapa ayat lain lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya, kita buat sedikit perbandingan kerana Nabi Yahya ini ada persamaan dengan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Persamaan dari sudut apa? Tadi telah kita sebutkan, di antaranya Nabi Allah Yahya itu sendiri Allah juga telah selamatkan baginda alaihi salam sama seperti Nabi Allah Isa. Cuma kemuliaan Nabi Allah Isa ini lebih lagi daripada Nabi Allah Yahya. Cuba kita bandingkan ayat nombor 15 dengan ayat nombor 33. Ada cara ayat itu diungkapkan dia berbeza lah. Kalau Nabi Allah Yahya, Allah Ta'ala menyebutkan kepada bapanya dan kesejahteraan ke atas dirinya. Tapi Nabi Allah Isa, dia sendiri yang berkata tentang dirinya. Itu ada perbezaan lah. Baik. Hasil daripada ayat ini, dapatlah kita gabungkan lagi perkara-perkara yang Nabi Allah Isa cakap ketika dia didukung oleh ibu dia. Apa dia? Perkara yang ke-10. Beliau, baginda alaihi salatu wassalam, Allah selamatkan dari 3 situasi tadi. Isa ni macam mana fizikal dia? Sebab kalau kita tak sentuh maklumat ni, kita kerana ayat yang selepas ini dah nak masuk kepada penamat kisah Nabi Allah Isa. Jadi ayat dalam surah Maryam, Allah tak cerita macam mana dia membesar, macam mana dia dakwah kepada kaum dia. Jadi penamat kisah Nabi Allah Isa ni ketika dia cerita 10 perkara ketika mak dia dukung dia. Okey, jadi kita ambil sedikit maklumat tambahan. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, nombor hadis 3239 3394 pada bukaan Sahih Bukhari, Nabi SAW cerita waktu Nabi SAW jumpa Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam suatu Isra' Mi'raj. Macam mana gambaran Nabi Isa ni? Nabi SAW mengatakan, wa ra'aitu Isa rajulan marbu'an. Aku jumpa Nabi Isa, aku tengok dia seorang yang sederhana tinggi, taklah tinggi sangat, taklah rendah sangat. Itu fizikal Nabi Allah Isa. Kemudian yang kedua marbu'an khalqi ila hamrati wal bayad. Nabi Allah Isa ni dia ada warna kulit yang sederhana antara merah dan putih. Maknanya kita boleh kata putih kemerahan. Yang nombor 3, sabitur ra'si, dia berambut lurus. Ni kemudian Nabi sambung lagi. Tapi dalam riwayat lain lah, sama juga riwayat Bukhari tapi nombor hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, ra'aitu Isa wa Musa wa Ibrahim. Aku tengok Isa, aku tengok Musa, aku nampak Nabi Allah Ibrahim. Tapi dalam hadis ini saya nak sebutkan gambaran Nabi Allah Isa itu. Sabda Nabi SAW, fa amma Isa fa ahmar. Isa ini kulit dia kemerahan. Ja'dun, berbadan tegap. Aridun sadr, berdada bidang.
Jadi daripada dua hadis tadi dapat kita gabungkan ada 4 ciri fizikal Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Apa dia? Sederhana tinggi, kulitnya putih kemerah-merahan, berbadan tegap, berdada bidang. Maknanya apa? Kalau berbadan tegap, dada bidang ni, dia sadar ke? Wallahu ta'ala alam. Tapi Nabi sebut begitulah ceritanya.